Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Broken Chain Brotherhood. Okay guys, hari ni 22 bulan 11 2025. Okay guys, hari ni ada family day Broken Chain Brotherhood dekat Desaru, Batu Layar. Okay, so kita nak set up sekarang event kat sana untuk Broken Chain tu. Okay, jom guys, kita pergi sana. Stay tune. Dia orang tunggu kat RB sini kan. Sekejap jom. Okay, tu dia orang nampak. Okay. Dia orang lama tunggu kita guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh my brother. Okay. Bye-bye. Alhamdulillah. Okay. Abang hantar. Baik hantar. Alhamdulillah, siap bang Alhamdulillah. Okay bang. Baik bang Sorry bang, sorry tu. Ni okey baik. Allah sihat alhamdulillah. Baik. Dah lama tunggu bang. Suka bang. Tadi baru sampai. Abang hantar lama lah. Abang hantar dengan Kiki dah lama lah. Oh, jadi baru sampai ni? Baru sampai. Okey, ni sebelum tu abang nak kenalkan ini Aidil. Aidil dalam abang. Okey, ini abang hantar Okey, ni Wai Aidil. Okey, ini apa tu? Idola kita dengan wife dia. Okay, so sekarang ni kita nak atur gap ke sana. Iko ada kan? Iko pun ada. Okay, so sekarang ni kita nak pergi beli tali dulu. Stay tune guys.
dan rupa. Tapi dia berdaya Dengan rupa. dan kalau dia tak masuk dalam dia rupa ni, so kita panggil dia datang ke stage untuk menyanyikan beberapa lagu yang pernah dinyanyikan oleh pemenang Guns N' Roses. Betul ni? Okey, kita menjemput Encik Vicky selaku setiausaha Broken Chain Brotherhood. Silakan. So kita akan serahkan. Okey. Aku memang pencinta wayang, ku bukan buaya. Macam mana karaoke untuk malam ni? Terhibur tak korang semua? Okay. So terhibur Nak teruskan lagi ke? Ya, terus. Alright, baik. Okey, sebelum tu kita nak menjemput Lasang. sahabat kita dia ni adalah bekas penyanyi kumpulan apa saya lupa, tapi kita ingin menjemput saudara Aim untuk naik ke pentas. Okey, betul. Okey, ni kalau kita sebelum tu kita nak kenalan dengan saudara Aim. Basket. Aim berasal dari mana? Saya berasal daripada Amsterdam. Berasal dari Amsterdam. Sebelum tu apa? Mari tumpukan kepada saudara Aim. Okey, kita masih lagi dalam mood berkaraoke. Okey, guys. Selepas ni kawan nak siapa pula ibu dengan kita? Boleh undi. Cik. Okey, saya nak siap. Okey, saya undi Siapa nak cik nyanyi angkat tangan? Okey bang, tak nak pun tak cukup, memang kena juga bang. Okey bang, okey. Sebelum tu kita ingin menjemput saudara Cik ni adalah salah seorang daripada vokalis. Dia bukan vokal, dia bekas pemain drum. Kumpulan apa saya lupa. Okey, kita jemput dia naik ke stage. Okey, Kai, jemput dia naik ke stage. Bana Syam Motorsport. Ramai. Ini jemput saudara Syam selaku organizer. Kenalan. Okey Syam, boleh kenalkan sikit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua sahabat-sahabat Broken Chain Brotherhood, nama saya Syam, ataupun boleh panggil Syam. Syam je lah. Syam, abang dengar Syam ni bekas penyanyi akademi pada Syam, betul ke tidak? Tidak, itu semua otak. Okey, jadi benda tu semua mitos Okey, so dia cakap tipu tapi kita nak dengar lagu apa yang Syam nak bawa kali ni? Rahsia Pohon Cemara, betul? Bukan. I ingat Rahsia Pohon Cemara. Okey, sebelum tu dia nak rahsia, kita nak dengar. Silakan Syam Motorsport. Bersinar berkelipat dan menerangi keindahan malam. Okey, ini dia. Kacak bergaya orang ya. Yang ini. Okey, sebelum tu lagu
lewatkan masa lagi, kita nak menyampaikan hadiah untuk peserta. Okey, sebelum kita telefon ni. Okey, sebelum tu kita ingin menjemput saudara Syam untuk menyampaikan hadiah. Okey, kita ambil daripada nombor 10 Kita ambil okey. Okay guys, selesai sudah kita punya event Family Day Broken Chain Brotherhood. Atas daripada apa tu, supporter kita daripada Syam Motorsport. Okay, so kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Brotherhood dan sahabat-sahabat jemaah yang hadir ke apa tu Family Day Broken Chain Brotherhood. Okay, diharap next year kita akan buat lagi. Kita akan nak lagi ramai lah daripada saudara-saudara kita dapat memeriahkan event Broken Chain Brotherhood kali ini. Okey, sebelum tu kita nak minta sepatah dulu daripada kita punya sponsor Syam Motorsport. Okey, Alhamdulillah. Maknanya event kita berjalan lancar, Alhamdulillah, walaupun tadi ada sedikit hujan, tapi daripada riak wajah masing-masing walaupun penat, saya nampak ada kegembiraan. Okay, so saya harap korang semua enjoy. InsyaAllah nanti ada masa di belakangan kita akan buat lagi. Dan terima kasih terus support Syam Motorsport dan juga Broken Chain Brotherhood. Apa lagi bang? Diharap jangan lupa viewer terusnya share, komen dan like Broken Chain Brotherhood. Alright guys, so itu saja. Kita akan tutup tirai pada malam. Broken Chain Brotherhood.